Bila datang Ramadan saya tak puasa. Tuan-tuan, kamu dah buat dosa besar, Allah satir kamu, Allah tutup kamu. Yang kamu umum depan ratusan ribu orang, kemudian dikongsi jutaan orang tengok, kamu nak cabar siapa? Kamu nak pemainkan siapa? Yang bagi tahu kat semua orang untuk bagi semangat ke anak-anak muda lain tak berpuasa. Apa kamu nak bagi tahu kepada orang lain kamu tak puasa tapi boleh makan, boleh hidup? Dia kata saya tak puasa. Maksudnya dia okey je, kaya je, YouTube bayar kat dia banyak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semua orang diampunkan oleh Allah dan kena rahmat Allah, kecuali mujahir. Hati-hati. Apa mujahir, tuan-tuan? Orang yang apabila dia buat maksiat, Allah satar dan tutup dia, dia pergi umum kat orang. Nabi kata ramai orang buat dosa, dengan rahmat Allah, Allah ampunkan orang tu. Sebab iman dia lemah, dia tak pernah berlagak di hadapan Allah, dia buat dosa. Dia tidak pernah bongkak di hadapan manusia sebab dia buat dosa. Dia tak pernah cabar Allah sebab dia buat dosa. Dia mengaku dia lemah. Dia simpan dosa yang dia buat, dia tak cerita ke orang. Dia tahu iman dia lemah, dia buat dosa. Illal mujahir, Nabi kata, kecuali satu kumpulan jarang mendapat rahmat Allah, susah untuk mendapat pengampunan Allah. Siapa, tuan-tuan? Mereka yang apabila Allah sudah tutup aib dia, dia buka aib dia depan orang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hati-hati, tuan-tuan. Hati-hati dengan inilah media sosial ni. Semua benda nak cerita, semua benda nak post. Dia tak tutup aurat, cerita tunjuk ke orang. Dia makan bulan puasa, dia cerita, dia tunjuk ke orang. Semalam dia berzina, dia masuk dalam status dia, malam dia berzina, kata boleh seorang lagi perempuan. Banyak zaman hari ni. Kemudian dibaca dan dikongsikan puluhan ribu orang. Hasbunallah wa ni'mal wakil.